Suara tak berapa clear puan. Dengarkan suara saya? Baru dengar. Kita ready Tuan? Kejap lagi dah Boleh. figura akan masuk. Thank you. Okey. Good luck. Terima kasih. Okay, jom. First of all, tahniah this is your Titan punya session yang pertama one-on-one. Saya coach awak daripada awal. Kena cuba tak apa mental sangat tak Orang kuat. dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya percaya saya sedap. Kau nak benda tu, kau nak beli gambar kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okay? Okey dah. Yes. Saya dapat idea dah untuk memang terus orang dia ambil level diamond atau apa semua. Alright. Buat salah. Ladies first. Okay. Assalamualaikum, Khairul. Waalaikumsalam, Dok. Alhamdulillah, terima kasih, Dok. So, ini sesi pertama awak Ya, Dok. Betul. Dan saya nak welcome awak as a new Titan. So, kita nak zoom terus masuk terus kepada Barakah Auto ni. So, awak punya business ni sebenarnya daripada 2014? 2014 saya buat SSM, saya masih bekerja, Dok. Okay. So, saya start 2017 baru saya start committed lah. Okay, full time 2017. Saya buat berdua je dengan wife saya. Okay. Datang rumah customer. Kemudian 2019 tahun lepas bulan 4 bulan 5 baru saya buka first kedai lah. Di Johor? Di Johor. Sebelum saya buka kedai, saya hanya naik kereta Puro 2 Kelisa datang ke rumah customer tu shipment. Wow. Memang saya start daripada bawah lah, daripada zero. Bagus. Sekarang ni ada berapa pekerja? Sekarang kita 18. ada 18. Yang bekerja yang bahagian pemasangan ni semua? Yang bahagian pasang 9 orang, Dok. 9. Lagi 9 tu? Kita ada buka baru ni, saya buka kedai dekat branch baru kat Ulu Tiram. Okay. So 5 orang saya transfer kat sana lah. Alright. Saya nak cakap pasal cabaran bisnes awak. Saya nak tahu dulu target. Target awak tahun ni berapa? Saya target 3 juta, Dok. Okay. Paling tinggi sebulan awak buat berapa sales? Paling tinggi saya buat 248,472. Bila? Julai 2000 tahun ni, 2020. Daripada 200,000 tu kan, apa yang produk yang paling banyak? Produk paling banyak, saya banyak buat kereta-kereta besar lah, macam Estima, Willfire. Macam saya ni, banyak kereta, banyak seal. Lagi besar kereta, lagi besar lah margin. Estima, Willfire So apa awak buat? Awak tukar cermin dia? Saya tukar cermin. Tukar cermin kereta. Kita buat claim insurance. Oh, maksudnya kalau kereta cermin kereta pecah. Betul, Dok. Awak punya fokus adalah kereta cermin kereta pecah. Betul. So, rumah tu tak berapa sangat lah sebenarnya. Betul. Oh, kedai tu tak berapa sangat lah. Kita macam sekarang start saya buka kedai, apa yang saya nampak customer lebih suka datang ke kedai. Tapi kita masih buat datang ke rumah customer lah. Sebab itu antara yang first yang benda saya buat betul. Itu yang saya fokus lah. Dan jenis saya ni, Dok, high energy. Saya bukannya memang jenis tidur pukul 2 pagi, 3 pagi. Kemudian saya jenis memang tak tidur diam. Zul, sabar Zul. So saya pun ada wife yang tulang belakang saya yang tolong saya daripada dulu sampai sekarang. So macam dulu saya ada masalah trust team. Tapi macam sekarang saya dah trust lah. Diorang buat. Sebab kita nak berkembang, kita tak boleh fikir benda tu lah. Dia tak boleh buat seorang. Betul. Saya nak buat macam mana, Dok? Ini impian saya. Sebelum saya daripada 2014 lagi, saya nak buka Barakah ni dekat tepi jalan. Macam Toyota Civic Center. So daripada tepi jalan orang dah nampak bangunan satu Barakah warehouse. Betul. So kita akan tarik more traffic lah kat situ. So pergi cari tempat macam tu sekarang? Saya cari, Dok. Pergi cari, nanti awak bincang dengan Cam. Ini bajet-bajet dia saya tengok. Kalau sesuai, kita kira cantik, on. Jangan tunggu. Betul. Jadi betul-betul flagship. Flagship tu maksudnya pusat besar punya. Betul. Sebab bila saya buat benda ni, dia akan bantu saya. Dan kita Barakah lagi cepat grow lah. Orang lebih nampak lah. Kalau kita tunggu tapi tak ada tindakan pun tak guna. Betul. Dan bila kita fikir macam saya fikir rumah saya selalu cakap kau satu hari ada kedai. Tak mungkin sebab saya dulu hidup susah. Tapi bila kita dah set, saya percaya benda ni, Dok. Bila saya set kat matlamat, dekat mana aku 5 tahun. Bila kita set je,
akan ada satu magic berlaku, dia akan tarik kita ke level tu perlahan-perlahan. Betul. Dan saya percaya benda ni lah. Betul. Kan saya cakap Allah mengikut sangkaan hamba dia. Kalau kita sangka baik-baik, insya-Allah kita dapat. Betul, lagi saya ada guru, mentor macam Dok. Lagi cepat. Lagi cepat lah. Sebab saya nampak hari ni tak ramai ni kedai cermin kereta Bumi Putra kat Johor. Dan banyak hari ni kedai cermin kereta saya nampak macam Dr. Cermin, dia semua tempat ada, tapi dia belum ada yang naik motor, runner, datang ke rumah customer, repair. Why not kita start dulu? Sebab benda dia senang je. Sebab diri saya rasa tenaga saya power Dok. Saya memang jenis degil. Kan? Tapi first time saya nak buat gigi dulu lah. Tapi gigi ni Dok, punca rezeki Dok. Rezeki masuk lain macam. Tapi kalau nyanyi patah. Saya dulu naik motor pergi kerja, accident. Bola de anti kosip. So satu gigi ni dia terbelah dua. Tapi start gigi ni tak ada, banyak rezeki yang masuk. Itulah. Tarik satu gigi banyak lain lagi. Tapi memang kena buat lah. Lagi satu nak tanya, yang ni apa Dok? Saya kadang-kadang tengok Titan semua pakai ni, kenapa? Victory, Win and Love. Ni Victory, kejayaan. Win, W kan, Win. Love, L. Okey. VWL, Victory, Win and Love. Satu macam ni. Okey. Kita satu gambar. Terima kasih Dok. Alright, okay, take care. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, jom. First of all, tahniah, this is your Titan punya session number 1. Saya coach awak daripada awak. Kena cuma tak apa, mental sangat tak Orang kuat. dah kenal dah besar ni semua. Tapi saya percaya saya nak selap. Kau nak benda tu, kau nak berikan mak kau, kau tak dapat. Dan dia macam tak lain. Okay? Okey dah. Yes. Saya dapat idea Dok untuk memang terus orang Clear? dia ambil level diamond ke apa semua. Alright. Kita salah. Do this first. Okay.